Nak guna modul imbuhan jawi. Yang ini yang saya dah jadikan PDF. Kalau untuk imbuhan jawi ni, fokus untuk murid yang tak tahu baca jawi. Sebab tu dia ada bahasa Melayu sekali. Okay, so teknik gadang ni ialah gariskan dahulu kata dasar dan lukis pedang pada imbuhan. Ga adalah garis. Dang adalah pedang. Saja bagi ayat catchy supaya murid ni ingatlah teknik gadang. Garis dahulu baru pedang. Contohnya bergambar. Digaris dahulu kata dasar kemudian pedang pada imbuhan. Bila ada bahasa Melayu, dia akan dapat gambaran tahu macam mana. Jadi bergambar macam tu. Jadi latihannya mesti buat pada bahasa Melayu dahulu. Kemudian baru buat pada tulisan jawi. Ni baju kan nampak. Ni. Sebab sebelum ni saya tak gunakan teknik gadang ni. Dia main garis, dia main potong-potong macam tu. Sebab dia tak tahu bahasa, dia tak faham tulisan jawi kan. Jadi macam tu lah kesilapan dia. Sebab nanti teknik gadang ni dia akan berterusan sampai ke imbuhan apitan. Okay. Kemudian boleh scroll ke bawah. Yang ini pun sama. Kata dasar dan imbuhan. Kita nak carikan kata dasar dan imbuhan. Kita garis dulu. Kemudian pedang. Baru keluarkan. Basikal. Dan imbuhan dia. Sebab kalau lemah jawi, kita perlukan latihan yang bersesuaian dengan mereka. Yang ini pun boleh buat juga guna teknik gadang. Dan ni pun sama. Ini adalah imbuhan akhiran. Saya buat yang sikit saja latihan supaya murid ni dia faham teknik je. Nanti bila dia faham teknik, dia boleh buat latihan di mana saja. Buku-buku latihan di buku aktiviti ke ataupun yang dia belilah. So kita perkenalkan teknik saja. Kalau macam ni teknik imbuhan ain. Bila huruf akhir kata dasar, ini lebih kepada nota lah. Kalau nak tulis alif nun, huruf akhir dia mesti O, U atau waw. Tujuan. Dia waw. Jadi kena tambah alif nun. Kita terangkan contoh kepada mereka. Ataupun mereka ni ingat contoh. Jadi saya bagi latihan juga. Kalau yang ini gariskan huruf akhir. Akhir ni ada alif atau waw. Tak. Kalau ada alif atau waw, baru letak alif nun dengan hamzah nun. Tapi kalau selain daripada alif dengan waw, kita tambah nun. Macam tu lah. Minta murid tu gariskan dahulu. Imbuhan apitan. Imbuhan apitan ni saya guna ketam sebab ibaratnya macam dia ada dua tangan. Murid akan nampak gambaran imbuhan apitan ni sebab dia ada dua tangan. Contohnya mempamerkan. Dia garis dahulu kata dasar, kemudian dia potong imbuhan, awalan dan akhiran. Contohnya memberikan. Apa kata dasar dia? Beri. Kemudian buat pedang kepada imbuhan. Kat sini pun akan ada keliru sikit sebab dia tak ada bahasa Melayu. Saya dah beberapa kali buat latihan ni dengan anak murid. Macam tu lah. Nanti boleh letak awalan dia apa, akhiran dia apa. Ini kita keluarkan apa awalan dengan akhiran. Lagi satu latihan, kita keluarkan kata dasar sekali. Melupakan. Apa kata dasar dia? Lupa. Lepas tu pedang pada imbuhan dia. Jadi dia letak awalan, akhiran dengan kata dasar. Ini contoh latihan lagi satu lah. Dan yang ini, ketam yang besar ni, kita boleh buat game dengan anak murid. Print sahaja kertas A4 ni. Kemudian, setiap kumpulan kecil, dalam satu kumpulan tu ada 3 orang, akan dapat satu ketam. Jadi, cikgu akan tulis di whiteboard. Contoh, saya tulis di whiteboard, memberikan. Cikgu tulis memberikan. Jadi mereka akan tulis
apa kata dasar dia, awalan dengan akhiran. Bila murid dah jawab, mereka akan angkat. Itu bagi pengukuhan lah secara berkumpulan. Kemudian bergilir. Okey, orang pertama dah jawab, soalan kedua orang kedua pula. Kemudian orang ketiga, kita tengok siapa yang menang lah dalam kumpulan tu. Kemudian baru kita boleh bagi latihan ketam ni, ikut kesesuaian murid. Dan slide ketam ni pun sama. Cikgu boleh tekan slide ketam ni. Nanti saya akan tunjukkan macam mana nak gunakan slide ketam. Tunjukkan cara nak guna slide ketam. Cikgu boleh tunjuk slide ni secara share screen. Full screen kan dia. Kemudian ada titik 3 kat bawah ni sebagai remote. Remote control ni maksudnya phone cikgu boleh jadikan remote. Kalau murid tu jawab betul, nanti dia ada tepuk tangan. Okay, kita tunjuklah satu contoh ya. Tekan share remote control. Kemudian kita scan dahulu guna phone. Dekat sini kita akan gunakan phone sebagai dia punya untuk tukar slide ke ataupun tepuk tangan. Contohnya, kalau jawab betul, ada scene tepuk tangan. Macam tu. Ataupun kalau betul, macam tu. Kita nak bagi budak ni rasa menarik lah. Contoh kita bagi soalan, kata dasar dia. Berlari. Sekejap saya nak tunjuk macam mana nak tulis. Okay, share screen. Lepas tu ada nampak ni tau, tangan ni. Ada pen, kita tulis berlari. Murid akan dapat satu kertas ketam ni. Setiap kumpulan kecil akan dapat. Jadi dia orang boleh jawab berlari, apa imbuhan awalan akhiran dia. Jadi contoh kalau murid tu jawab ber kat sini dan tak ada akhiran. So kalau betul, kita buat dekat remote Canva kita tu, kita tepuk tangan. Betul. Macam tu lah kita nak bagi menarik. Walaupun slide ni satu muka surat je, tapi memang sangat sesuai lah untuk murid rasa teruja. Okay. Kena banyak explore dekat Canva ni, macam mana nak tekan dia punya. Sebab saya guna tablet tau. Bila tablet boleh tulis. Kalau guna laptop, agak susah sikit lah nak menulis. Okay, itu sahaja.